Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Okey. Untuk kisah yang pertama pada hari ini kisah ni disampaikan oleh Encik Amir, seorang pendengar KSM yang pernah kerja sebagai pemandu bas dalam kawasan Bandar Johor Bahru. Tapi pengalaman satu malam ni buatkan dia tak boleh lupa sampai ke hari ni. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir dan saya berasal daripada Johor Bahru. Dulu bang, masa saya umur dalam lingkungan 30-an lah gitu kan, saya kerja sebagai pemandu bas dalam kawasan Bandar Johor Bahru. Dan bas yang saya bawa ni laluan dia lalu tempat-tempat biasa lah bang. Lalu hospital, pejabat, kawasan perumahan. Tapi saya ni memang permanent shift malam bang. So, nak dijadikan cerita kan, malam tu saya baru je start enjin bas, nak mulakan trip kan. Dan kalau tak silap saya, masa tu baru lepas maghrib bang. Bas pun masih kosong, baru nak mula round pertama kan. Memang lengang bang dalam tu, tak ramai orang. Jadi saya pun teruslah mulakan trip saya jalan tu macam biasa. Jalan punya jalan, sampailah dekat satu perhentian bas betul-betul depan Hospital Sultanah Aminah. Dan tiba-tiba bang, naik seorang perempuan penumpang perempuan. Dan kalau korang semua nak bayangkan je lah dia ni nampak macam gaya-gaya muslimah gitu kan. Pakai jubah hitam, tudung labung pun warna hitam, dan siap ada jilbab lagi tutup sini Tapi muka dia masa tu, dia macam langsung tak pandang saya Tak senyum, tak cakap apa. Dan biasanya kan, bila penumpang naik kan, dia akan tapkan ataupun dia akan hulurkan duit kan. Tapi ni tak bang, dia langsung tak buat apa-apa Dia naik kan, jalan laju je, menonong terus ke belakang bas, terus duduk dekat seat yang paling hujung tepi tingkap tu. Saya masa tu macam ada juga terfikir, nak tegur bang sebenarnya kan. Yelah, naik bas takkan tak bayar, mana boleh macam tu kan. Tapi bang, bila saya fikir-fikir balik, aku ni baru start trip kan, malas lah nak cari pasal. Mungkin dia ada kad bulanan ke, ataupun mungkin yelah orang baru naik daripada hospital bang, mungkin dia ada masalah ke apa ke, kita tak tahu kan. Jadi saya pun buat tak tahu je, saya lantakkan je lah dia tu kan. Saya pun teruslah memandu macam biasa jalan kan. Sampai je depan Jabatan Agama Islam Johor, bas tu memang rasa lain macam sangat bang. Sunyi sangat satu bunyi pun saya tak dengar. Dan daripada cermin pandang belakang, saya nampak lah bang, perempuan tu masih duduk tegak, langsung tak bergerak bang. Tapi yang buatkan saya jadi makin tak sedap hati bang, kepala dia kepala dia. Korang bayangkan kepala dia kan, yang saya perhatikan tu, kepala dia kan mula giling kanan, giling kiri. Laju bang dia buat macam tu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Macam orang tengah baca mentera, macam bomoh tu kan, macam tu lah. Saya masa tu dah mula rasa tak sedap hati. Tapi yelah, kita ni buat-buat tak nampak je lah. Saya teruskan lagi bang, buat-buat bodoh macam tu. Saya terus lagi memandu Tak lama lepas tu, masa saya lalu dekat kawasan Zoo Johor tu bang, tiba-tiba saya dengar satu suara bang. Suara perempuan menyanyi.
tu bang memang lembut sangat-sangat bang. Mendayu-dayu tau. Sayup-sayup aja bunyi dia. Dan kita ni, saya dengar lah bang. Cuba dengar elok-elok kan. Suara tu datang arah daripada belakang bas. Dan bila saya tengok cermin pandang belakang tu, saya nampak bang, perempuan tu masih duduk tegak tau. Langsung tak bergerak. Dan saya tengok, tapi suara nyanyian tu bang memang jelas ni saya dengar. Macam dekat keliling saya je tau. Saya masa ni dah mula berpeluh-peluh dah. Dalam hati saya baca apa je yang saya mampu. Segala doa, segala ayat, semua saya baca bang. Tangan dekat steering pun dah mula rasa sejuk. Tapi yelah, kita dah tak berani dah bang nak toleh belakang. Saya pandang depan je bang. Saya fokus je masa tu. Masa tu memang dah takut sangat bang. Serius saya cakap. Saya sambil bawa tu, sambil tahan rasa takut tau bang. Orang kata istighfar dalam hati. Tiba-tiba, bang, berhenti dekat JB Waterfront ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Masa tu bang, saya memang terperanjat habis bang. Berderau-derau darah ni. Jantung rasa macam nak meletup. Saya toleh ke tepi saya bang. Dia, perempuan tadi tu, ada dekat sebelah saya tau. Korang bayangkan lah perempuan yang duduk dekat belakang tadi sekarang dah ada berdiri dekat sebelah saya tau. Dalam hati saya masa tu, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ulang bacaan tu sampai je dekat traffic light depan JB Waterfront kan. Kebetulan lampu tengah merah tau. Terus saya tekan brake, berhenti kat situ. Saya buka semua pintu bang. Pintu depan, pintu belakang, semua saya buka. Dan perempuan tu kan, dia selamba je bang. Dia turun, terus lintas depan bas saya. Saya masa tu terdiam tau bang. Tak tahu nak react macam mana kan. Saya tengok je lah, saya perhatikan je. Dia jalan sampai hilang dari pandangan tau. Saya tak tahulah bang, dia tu siapa. Dan saya tak nak tahu pun kenapa dia naik bas malam tu. Dan masa tu saya terus tutup pintu, terus jalan bang. Malam tu kan, saya balik kerja, kepala memang berserabut sangat bang. Asyik duk terbayang-bayang aja muka perempuan tu. Dan rupa dia, daripada nampak tu lah kan, rupa dia tu hitam tapi nampak pucat. Dan pandangan mata dia tu kosong bang. Ish, seram bang saya kalau ternampak muka dia. Sekarang ni saya dah trauma dah. Kalau jumpa perempuan yang pakai purdah tu, yang pakai tutup nikab tu kan, saya jadi trauma bang tengok orang macam tu. Dan itulah pengalaman saya masa jadi pemandu bas dulu. Sekarang ni bang, saya dah tak bawa bas dah. Saya kerja bawa Grab pula. Dan nanti kalau ada kisah lain, insya-Allah saya akan hantar dekat abang lagi. Dan itulah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Tak semua penumpang yang naik tu datang dari tempat yang sama. Dan tak semua yang turun tu hilang dari ingatan kita. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik kan? Kisah pasal pengalaman seorang pemandu bas yang telah ditumpangi oleh sesuatu. Tak pastilah orang ke, bukan ke kan? Ataupun mungkin saja je benda tu nak mengganggu. Nak tengok awak ni macam mana kan? Okey ke tak okey, berani ke tak berani. Tapi itulah, jangan kata abang kita ni. Kalau abang KSM pun rasa pengsan juga kat situ. Yelah, tiba-tiba pelik-pelik tu gini, kepala geling-geling. Tak pasal-pasal je kan? Jangan cek pasal sama sekarang ni. Okey, pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang menarik tu, mohon sharekan pada abang. Yang mana belum like, yang belum subscribe tu, mohonlah support channel KSM. Kita kan geng. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang kedua.
untuk kisah yang kedua pada hari ini. Okey, kisah yang kedua ni disampaikan oleh Syafiq, seorang pendengar KSM yang berasal dari Muar, Johor. Cerita ni berlaku beberapa tahun lepas, masa dia masih bujang dan dapat cuti hujung minggu. Tapi shortcut yang dia ambil malam tu memang betul-betul tak patut dia lalu. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang KSM dan semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq dan umur saya sekarang 34 tahun. Cerita ni berlaku masa saya bujang lagi bang, masa kerja dekat bandar Johor Bahru. So nak dijadikan cerita lah Hujung minggu tu saya dapat cuti. Jadi saya pun ambil peluang nak balik kampung dekat Segamat. Dan biasanya bang, kalau saya balik, saya akan lalu ikut laluan highway tau. Ikut Yomping kan. Lepas tu terus sampai Segamat. Tapi malam tu, saya gerak agak lambat bang. Lepas isyak, saya baru nak start enjin, baru nak panaskan enjin, baru nak mulakan perjalanan tau. Dalam kepala saya masa tu, saya cuma fikir satu je. Ini kalau ada shortcut ni mesti aku cepat sampai ni. Aduh, kalau sekarang ni pukul berapa aku nak sampai? Jadi, saya masa tu kan memang fikir nak cari shortcut, nak cari jalan shortcut aja tau. Saya godeh-godeh lah kan. Tengok Waze tu kan. Tengok. Rupa-rupanya bang, ada satu laluan yang nampaknya lagi dekat tau bang. Walaupun saya sebenarnya tak pernah lalu situ pun sebelum ni. Tapi nampaknya jalan tu nampak macam okey je. Jadi saya pun malam tu nekat bang. Saya nak cuba ikut jalan tu tau. Mula-mula masuk tu bang, elok je semuanya tau. Jalan cantik, sunyi, tapi nampak selamat lah sebab jalan rata, elok aje. Tapi bila dah masuk lebih ke dalam, dan maksud saya lebih kurang dalam 30 minit lah macam tu saya dah lalu jalan tu, kiri kanan dah mula jadi gelap tau. Semua hutan aja. Tak ada satu rumah pun, lampu jalan pun jarang-jarang. Saya masa tu dah mula rasa lain macam dah kan. Saya bawa slow. Bukan apa bang, jalan macam tu kan dah lah gelap kan. Tepi hutan pula tu. Kita ni risau kot ada binatang melintas ke apa benda ke. Tak pasal-pasal nanti kan. So tengah saya membawa kereta tu kan, tiba-tiba saya nampak seorang perempuan bang. Dan korang bayangkan saya tengah bawa memandu dalam keadaan gelap, kiri kanan ni hutang. Pokok-pokok ni semua kat tepi kiri kanan saya ni bang. Dan perempuan ni, dia boleh berjalan seorang-seorang bang. Dekat tepi jalan tu, tepi hutan tu. Saya ingat lagi bang, dia pakai baju apa? Dia pakai baju kurung putih, rambut dia panjang sampai paras pinggang. Tapi muka memang saya tak nampak lah bang, sebab dia jalan membelakangkan saya kan. Tapi cara dia berjalan tu bang, pelan sangat tau. Slow, satu langkah. Saya masa tu serius saya kata bang. Sumpah saya memang dah rasa takut sebenarnya bang. Tapi masa ni saya buat tak nampak lah kan. Saya pandang depan aja, konon-konon tak nak ambil tahu. Tapi bang, bila kereta saya makin dekat dengan dia, tiba-tiba perempuan ni kan daripada jalan tepi jalan, dia boleh macam nak melintas jalan tau. Dia terus ke tengah jalan, masuk ke tengah-tengah. Saya punya terkejut masa tu. Saya terus tekan brek kuat-kuat. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Masa tu bang, nasib baik kereta saya tak terbabas tau. Dan masa saya tengok balik ke depan, kosong bang, tak ada sesiapa pun. Saya terus istighfar bang. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Sepanjang perjalanan tu saya istighfar je bang. Dan masa tu memang tak cerita banyak lah. Saya terus bawa laju je bang. Tapi yang buat rasa tak sedap hati saya tu makin kuat, makin jauh saya jalan, makin berdebar-debar rasa bang. Dan tiba-tiba pula dalam kereta saya tu boleh muncul bau bunga melu tau. Kuat sangat dalam kereta.
Dan korang bayangkan lah saya ni bawa kereta, semua tingkap ni tutup tau, aircon pasang. Macam mana pula bau tu boleh masuk kan? Saya cek lah keliling kan, pandang kiri, kanan, depan, belakang, tak ada apa-apa pun bang. Tapi bau tu masih ada, kuat pula tu. Dan masa ni kan, kita tangan dah menggigil dah kan. Saya mulalah baca apa segala doa, segala ayat, segala surah yang saya mampu. Zikir doa semua keluar tau. Dan dalam kereta tu, saya pasang surah-surah dekat YouTube bang. Yalah, konon-kononnya nak biarkan rasa takut tu hilang. Tapi tak juga bang, tetap berdebar-debar bang. Sampai je depan rumah mak, dan saya terus turun lah. Masuk rumah, mandi-mandi, bersihkan badan, terus baring bang. Tapi dalam kepala ni, asyik terbayang je perempuan tadi. Muka dia saya tak nampak bang, tapi bau dia tu masih melekat dalam hidung saya. Dan sampai sekarang bang, saya dah serit dah nak lalu jalan tu. Kalau saya balik Segamat, memang saya akan gerak siang aja. Tak berani dah nak lalu malam-malam. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik? Kisah pasal dia melalui satu jalan shortcut. Tak pastilah sebab tak ada mention pula jalan mana kan. Pada mana yang tahu tu mungkin boleh, orang kata boleh komen sikit lah nanti kat mana jalan ni kan. Jalan daripada Yomping nak ke Segamat katanya shortcut. Ataupun mungkin sebelum daripada Yomping tu agaknya kan, dia ikut laluan yang nampak lagi dekat. Tak pastilah abang kan. Tapi mana yang tahu tu mungkin boleh komen sikit. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Okey. Untuk kisah yang ketiga ni kisah ni disampaikan oleh seorang pendengar KSM yang minta identitinya dirahsiakan. Dan katanya, cerita ni berlaku masa dia baru pindah ke rumah sewa dekat Johor Bahru. Dan waktu tu dia baru dapat kerja. Dan tak sangka sungguh, rumah sewa yang nampak biasa tu simpan satu pengalaman yang dia takkan lupa sampai bila-bila. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini saya nak kongsikan satu pengalaman. Tapi sebelum tu bang, saya nak minta tolong Abang KSM rahsiakan nama saya ya. InsyaAllah ya. Abang tak akan bocorkan nama awak Okey. Bukan apa bang, saya tak nak orang kenal dan saya tak nak orang tahu siapa saya. Saya cuma nak kongsikan cerita ni sebab sampai sekarang saya masih duk terbayang-bayang lagi apa yang saya alami masa tu. Okey, macam ni kisah dia. Kisah ni jadi masa saya baru je pindah ke rumah sewa dekat Johor Bahru. Dan masa tu bang, saya baru dapat kerja tetap. Jadi nak sewa rumah sebiji tu, of course lah memang tak mampu lah bang kan. Dan itulah yang saya cari bilik sewa je. Yang harga dia tu tak mahal sangat, tak murah sangat. Kan? Cari. Akhirnya saya jumpa satu bilik yang sewa dia dalam 500 sebulan bang. Kan? Sedang kan? Nak kata murah, tak murah sangat. Nak kata mahal, tak mahal. Tapi saya pilih juga bang. Sebab saya ni jenis takut dengan rumah sewa yang terlalu murah. Sebab selalu kita dengar cerita kan, rumah yang murah-murah sangat ni mesti ada sebab dia. Okey. Rumah yang saya duduk tu bang, rumah teres 2 tingkat tau. Saya sewa bilik master dekat tingkat atas. Sebab ada tandas sendiri. Jadinya memang saya banyak habiskan masa dalam bilik je bang. Memang boleh kata jaranglah saya keluar daripada situ. Dan dalam rumah tu bang, memang ada housemate lain. Tapi semua pun lebih kurang sama je bang perangai macam saya.
masing-masing kan, balik kerja, pergi kerja macam tu je lah. Duduk bilik, tak bercampur sangat. Yang saya betul-betul kenal cuma seorang je bang. Dan dia ni kerja dekat Singapura. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Dan dekat rumah tu betul-betulnya dia memang tidur je bang. Okey, sekarang saya nak mula cerita pasal benda pelik yang jadi dalam rumah tu. Benda yang buat saya sampai hari ni masih seram kalau teringat bang. Dia ceritanya bermula pada malam pertama masa saya pindah masuk. Mula-mulanya tu bang, semua nampak okey je. Rumah bersih, sunyi, tak ada apa-apa yang pelik pun. Tapi malam tu, masa saya baru nak lelapkan mata bang, tiba-tiba saya dengar bunyi ketukan dekat pintu bilik. Astaghfirullahaladzim. Siapa pula tu? Bila saya tersedar bang masa tu, saya bangun tengok jam. Baru pukul 12 lebih kan. Saya tunggu lagi, kod-kod ada housemate panggil ke apa. Tapi tak ada pula bang. Jadi saya bangun, saya pergi dekat pintu, saya buka bang. Saya buka pintu tu, tengok luar. Kosong bang, kat luar tu sunyi. Cepat-cepat saya tutup balik pintu, terus saya sambung tidur tau. Malam kedua pula bang, bunyi tu datang lagi tau. Tapi kali ni saya dengar sekali tau, dengan suara perempuan. Mula-mula bunyi ketuk tu dia datang balik lah, tok 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 kan. Dan lepas tu ada suara perempuan bang, lembut sangat. Kak, saya haus kak. Akak ada air tak? Saya masa tu bang memang dah terkedu dah. Dan saya bangun, terus saya duduk atas katil ni. Dalam otak ni fikir balik tau. Dalam rumah ni bukan semua kerja Singapura ke? Rasanya macam malam tu memang tak ada pun orang kat rumah selain saya tau bang. Terus saya dah terfikir macam tu, meremang habis bang satu badan. Saya tak bangun pun, saya tak buka pintu pun langsung malam tu. Saya terus sambung balik tidur bang. Cubalah buat-buat macam tak dengar je apa benda suara kat luar tu. Dan esok paginya bang, bila ada seorang housemate tu balik, saya pun tanyalah dekat dia. Semalam ada sesiapa ke naik atas ha? Engkau ni, mana ada? Semalam semua kerja shift malam kan? Tak ada sesiapa pun kat rumah. Saya masa ni dah senyum aja bang. Tapi dalam hati ni Allah je yang tahu tau. Okey, masuk malam ketiga bang, bunyi tu datang lagi tau. Tapi lagi awal dia datang, lepas isyak je dia dah mula dah. Dan kali ni suara tu betul-betul dekat sangat dengan pintu bilik saya. Kak, saya tahu akak ada kat dalam. Bukalah pintu ni kak. Bukalah pintu ni kak. Saya bang masa tu memang dah menggigil habis dah. Serius bang. Tangan sejuk, jantung dah macam nak meletup dah rasa. Saya terus bang, saya baca semua doa, semua yang saya tahu semua saya baca. Dan lepas tu saya pasang ayat ruqyah dekat handphone. Dan saya baring balik bang. Saya baring, tarik selimut, cuba untuk nak lelapkan mata. Dan tengah-tengah malam tu pula bang, saya terjaga tau bang. Saya tersedar sebab rasa macam ada orang bang berdiri dekat sebelah katil saya. Saya masa tu memang tak berani langsung bang nak buka mata. Saya baring aja. Dan lepas tu saya dengar bunyi tapak kaki bang. Tok, 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 tok. Bunyi yang saya dengar tu bang, macam orang
tengah berjalan tau. Dia macam duk pusing-pusing pun dah mandi kan. Pusing-pusing kat dalam bilik saya tu. Dan lepas tu saya dengar dia boleh bantai tergelak pula kan. Dan suara dia memang halus sangat. Saya memang dah seram gila bang masa tu. Kalau boleh saya nak doa biar saya pengsan pun, memang saya nak doa je biar saya terus tak sedar masa tu. Dan esok pagi tu saya memang tak cerita banyak dah kan. Saya terus call abang saya, suruh dia datang ambil saya kat situ. Saya kemas semua barang. Pagi tu juga bang, saya pindah dari situ. Dan sampai sekarang saya tak tahulah siapa yang ketuk pintu malam-malam tu bang. Dan yang paling saya tak boleh lupa, malam terakhir tu bang. Bunyi tapak kaki, bunyi dia gelak-gelak, bunyi bisik-bisik dekat pintu tu. Semua tu sampai sekarang bang masih lekat dalam kepala saya. Dan itulah bang, saya selalu dengar orang cakap rumah sewa murah tu seram. Tapi ni bang, sewa dah 500 pun kena juga tau. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik? Kan? Seram Orang kata tu lah. Macam orang kita selalu dengar, kita selalu baca kan. Orang kata bilik sewa murah kan, rumah sewa RM50. Biasanya kalau yang murah-murah sangat ni ada gangguan. Dia tanya kita, ini satu bilik dia sewa RM500 pun ada gangguan juga. Pada abang lah biasanya kan, biasa tempat-tempat ni yang ada gangguan ni mungkin sebab tempat tu tak berapa bersih kan. Bukan tak bersih daripada segi kebersihan, mungkin tak berapa bersih daripada segi ada yang buat yang bukan-bukan mungkin dalam rumah tu. Kita tak tahu tau. Sebab masing-masing bilik masing-masing tak keluar bilik kan. Abang ada kawan-kawan yang kerja Singapura dan duduk dalam satu rumah yang semua kerja Singapura kan. Macam-macam dia cerita. Tapi cerita yang tak elok lah, saya pun tak nak cerita dekat sini. Okey. Tak nak kita buang-buang masa lagi, sebab abang KSM ada lagi satu kisah yang menarik. Jadi jom kita teruskan. Okey, untuk kisah yang terakhir pada malam ni ya. Kisah ni datang daripada Hafiz. Hafiz dari Pahang dah. Katanya cerita ni berlaku dah lama dah dan terjadi masa dia dengan keluarga dalam perjalanan balik dari Bandar Bera. Dan diorang ni nak ke Muazzam Shah. Dan diorang masa tu tersesat. Tak tahu macam mana cerita dia? Jom kita teruskan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz bang dan saya berasal dari Pahang. Cerita ni berlaku sebenarnya dah lama sangat tau. Tapi saya masih ingat lagi sampai sekarang. Masa tu saya dengan keluarga dalam perjalanan balik dari Bandar Bera nak ke arah Muazzam Shah bang. Dan kami guna jalan shortcut. Ikut kawasan Tasik Bera tu, kat situlah kita orang lalu. Sebab pada saya lah, jalan tu lebih dekat kalau nak balik ke kampung. Masa tu bang, lebih kurang waktu maghrib tau. Langit pun dah mula gelap, suasana pun dah mula suram aja tau. Dan kami, bila tiba dekat kawasan Tasik Bera tu, jalan situ dah mula masuk kawasan hutan bang. Dan siapa yang pernah lalu ni dia tahulah macam mana sunyinya kawasan tu, scary-nya, creepy-nya kat situ kan. Korang bayangkan kiri kanan tu semua pokok-pokok besar. Tak ada rumah, tak ada lampu jalan langsung. Jadi masa tu, saya pun teruslah saya memandu je lah. Memandu macam biasa, bawa slow-slow je bang. Dan anak-anak ni semua dah tidur kat belakang. Tapi bang, bila kami makin dekat dengan kawasan Melati,
saya mula rasa pelik bang. Korang bayangkan dah lama rasanya saya lalu jalan tu tau. Boleh kata selalu juga. Dan malam tu boleh pula simpang nak masuk ke Melati tu tak muncul-muncul bang. Padahal saya ni memang dah biasa sangat jalan tu. Dan saya tahu sangat dekat mana simpang tu sepatutnya ada tau. Tapi kali ni bang, puas dah saya bawa kereta tu, jalan, langsung tak nampak simpang tu bang. Dan bila dah jadi macam ni, saya dah mula rasa lain macam dah bang. Dah rasa tak sedap hati tau. Yalah, saya cuba buat U-turn, saya pusing balik bang. Cuba lalu semula, ikut laluan yang sama lagi tau. Tapi tetap juga bang, saya tak jumpa simpang Melati tu. Dan saya memang dah risau sangat-sangat dah. Yelah, kalau saya ni bujang bawa kereta seorang-seorang tu lain cerita bang. Tapi ni saya bawa isteri, saya bawa anak-anak semua. Dan memang of course lah saya cuak bang masa tu. Dan isteri pun dah mula perasan yang saya ni duk ulang-ulang laluan yang sama kan. Tiba-tiba masa saya tengah pusing nak U-turn lagi sekali tu, saya nampak satu pondok bang. Satu pondok buruk ada dekat tepi jalan tu. Dan dekat situ bang, adalah beberapa orang tengah duduk-duduk macam melepak-lepak orang-orang tua gitu kan. Saya cakap dengan isteri, sayang, tu, cuba tengok tu sayang. Macam ada pondok lah. Macam ada orang tu. Bang, awak ni yakin ke bang? Orang, janganlah bang, entah apa entah. Awak ni tak baik, jangan cakap macam tu. Tak kisah sayang. Kita sekarang ni dah tak ada pilihan dah. Jangan fikir yang negatif lah. Tak apa kejap, abang tanya. Jadi masa tu saya berhenti bang. Betul-betul sebelah pondok tu. Kita ni nekat tau bang. Saya buka tingkap zip, bagi salam. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, simpang nak pergi Melati tu ikut mana bang Saya rasa macam dah terlepas simpang lah bang tadi. 2-3 kali dah saya lalu dah bang. Tak jumpa pula bang. Dan lelaki tu kan, dia orang senyum je tau. Lepas tu dia cakap, ni kau terus je. Kau jalan terus je lagi sikit, nanti kau nampak lah simpang tu. Ada situ. Kau terus je. Jadi masa tu kan, saya memang dah tak tahu nak cakap macam mana. Sebab jalan tu walaupun dia kata terus, dalam otak saya, tadi aku dah jalan 3-4 kali dah lalu sini, tak jumpa pun. Tapi macam mana pun saya tetaplah ucap terima kasih kan. Angguk-angguk kepala dan tak tunggu lama lah. Saya terus jalan ikut apa yang dia kata tu. Bang, tak sampai 5 minit pun bang. Tak sampai 5 minit pun kami terus keluar dekat jalan besar Melati tau. Dan simpang tu betul-betul bang muncul depan mata saya. Jadi saya pandang saya pandang dia. Dan yelah, kita ni senyum je lah, nak buat macam mana lagi kan. Tapi dalam hati ni Tuhan je lah yang tahu seram saya macam mana bang. Sampai dekat rumah mertua, saya ceritalah pasal kejadian tu dekat adik ipar saya tau. Dan adik ipar ni memanglah orang kampung situ kan. Mungkin dia tahulah kawasan tu. Tapi bila saya sebut je pasal pondok tu, muka dia terus berubah bang. Dia cakap apa tau? Engkau ni bang, biar betul. Mana ada pondok kat situ? Situ hutan adalah. Tak pernah pula aku dengar ada pondok ke apa. Saya dah terdiam dah Darah ni dah slow je naik ke kepala tau. Meremang habis bang bulu roma saya masa tu. Dan nasib baiklah bang, alhamdulillah tak jadi apa-apa malam tu. Yelah, kita ni dengan anak-anak, dengan isteri ada dalam kereta semua kan. Kalaulah jadi apa-apa, memang saya tak dapat nak maafkan diri saya bang. Dan itulah kisah pengalaman saya masa dalam perjalanan balik kampung. Mungkin bagi orang lain kisah ni tak berapa seram, tapi bagi saya itulah yang sebenar-benarnya berlaku. Sekian. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan.
Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu abang ada terkasar bahasa ataupun ada tersilap kata kan. Harap sahabat semua dapat maafkan kan. Biasalah pagi-pagi ni kadang-kadang lidah tergeliat kan. Itulah, minta maaf sangat-sangat Mana yang belum subscribe, tekanlah button subscribe. Mana yang belum like tu, tekanlah supportlah channel KSM ni. Benda tak kena bayar. Kita kan geng. So dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.